Agenda kita untuk meletup ini adalah meletup borak kejap, di mana kita akan borak sekejap sebelum meletup on live. So how are you, Ariel? Alhamdulillah. Bersyukur dengan segala rezeki yang dapat. Alhamdulillah. Raya macam biasa je. Macam tiap-tiap tahun juga. Cuma tahun ni saya tak ke mana sangat sebab mak tiri saya baru bersalin. Jadi kita raya kat rumah je lah. Masa tu lah macam nampak Alpha Nights macam, mana Ariel ni first day raya? Tak. Dia raya dekat tempat lain ke? Kenapa raya belum datang lagi ke? Tak ada. Saya memang gambar raya pun tak ada tahun ni. Kenapa? Saya just pakai baju raya je. Saya orangnya memang macam tu. Saya, when it come to personal, saya tak suka kongsi sangat. Saya macam laman sosial saya tu, saya hanya berkongsi kerja saya sajalah. Daripada dulu pun sama. So bila you dah jadi artis ni kan, how's your work-life balance? So far, Rocket Fuel buat kita punya jadual sangat okay lah. Kalau kita kerja back to back, dalam seminggu tu kita kerja everyday back to back, mesti akan ada cuti 2-3 hari. Tapi saya rasa dalam Alpha tak ada istilah work-life balance sebab kita bekerja dengan fun lah. So tak ada rasa stress ke bekerja ke apa. So basically you don't take it as a work, you take it as a journey. Actually both lah. Both. Dia both journey and work lah. Cuma macam saya cakap, tak ada stress tu sangat lah bila dengan Alpha member. Tengok tu kat belakang kamera tu macam mana perangai. Okay, insert. Ada je idea yang tak kering gusi untuk buat kita rasa happy lah datang kerja. Yeah, which is good lah kan. Yep. Tapi kalau macam beza, kalau you dulu at cabin crew kan, how's the work-life balance between being cabin crew and also the current artist being artist now? Comparison lah. Comparison. Kalau cabin crew dulu, saya rasa istilah work-life balance tu susah nak dapat lah. Sebab kalau kita bekerja straight je, macam mana nak cakap, it's tiring lah sebenarnya. Tapi saya rasa balance dia kat mana is balance dia bila kita dapat travel, ada night stop, kita keluar sorang-sorang. Kalau kat Aussie pergi kat tepi laut, duduk sorang-sorang beli kopi, something like that lah. Itu dia punya the balance of dekat situ lah. But do you think it's for you? The life is for you? At the moment masa tu saya rasa Yes. Sekarang saya orang yang macam, kalau saya dapat sesuatu tu untuk masa ni, itulah yang saya berikan yang terbaik. Ada orang kan dia punya work-life balance, definisi work-life balance tu different. Ada orang macam work-life balance aku 9-5 je. Lepas tu cukup. Work-life balance aku adalah balik rumah, aku tak ada buat kerja. Saya macam saya, asalkan kerja tu buat kita rasa happy, kita having fun while doing it, saya rasa itu dah cukup balance dah lah. Dah tak payah rasa, kan orang sebab work-life balance ni sebab orang rasa macam dia tak ada life kan. So saya rasa kalau dengan kerja saya sekarang, kita kena sentiasa cari cara untuk kita suka dengan kerja tu. Dia mesti akan ada. Tak semua kerja buat kita rasa happy, tak semua kerja apa yang senang dalam dunia ni tak ada kan. So kita sendiri kena carilah kat mana titik yang buatkan kita rasa happy tu. Sebab kalau nak cuti je, duit pun tak ada. Betul tak? Apa pendapat Ariel tentang hustle life between Gen Z sekarang? Macam ada orang macam, kau tak payahlah work life balance sangat, kau muda lagi, kau patut kerja. Okay. Mungkin saya orang yang jarang memikirkan macam mana orang cakap pasal work-life balance ni semua benda. Untuk saya sangat simple. Just buat yang terbaik je dalam hidup. Kalau awak rasa, awak kena ada target. Kena ada goal. Baru awak akan jumpa kat mana rasa happy-nya bila awak dapat achieve sesuatu tu. Tak perlu nak fikir macam, aku nak kena. Taklah, saya tak pernah fikir macam, aku nak kena rehat ni, aku nak kena. Sebab saya, macam saya cakap tadi, saya memberikan 100% yang terbaik dari apa saja peluang yang saya dapat. Sebab dengan Alpha ni pun, ini kerja yang lain bidangnya lah daripada yang sebelum ni. Tapi masih dalam mood bekerja tu. Semuanya macam, kalau kita, tadi lah ayat saya tadi tu je, kalau kita fikir cuti tak ada duit. Betul. So baik kita fikir kerja dan carilah something fun untuk kita nak suka pergi kerja hari-hari. Kalau rasa tak okay, cari lagi. Kita kalau tak okey, kita betulkan. Kalau kita seorang tak boleh betulkan, kita kena guna kuasa ramai. Untuk betulkan sesuatu tu, untuk buat semua benda jadi smooth lah. Jadi macam kita nak. Work-life balance ni depends on apa korang punya goals lah. Betul. Kan basically. Kau goals kau
tak capai, apa kau nak work life balance Betul, kan? betul. You have to put like goals in your life. Betul. In order for you untuk dapat work life balance. Yes, betul. Saya sangat setuju. Sebab kalau tak ada goal, kita kerja keras macam mana sekalipun, kita tak ada hala tuju. Betul. So kita nak cari apa? Kan? Macam itu yang maybe itu yang membuatkan orang berfikir macam, oh, aku nak rehat lah. Aku nak ni lah. Aku mesti kerja je. Sebab kan dia tak ada goal tu. Kalau kan katakanlah, saya bagi contoh lah, dia nak beli rumah lah katakan. So dia kerja keras untuk dia dapat miliki rumah dia sendiri. Kalau dia tak ada letak goal, apalah, kerja cukup untuk bulan ni je lah. So bila dia dapat rumah tu, barulah boleh fikir work life balance gitu. No, I mean like kena ada goal yang macam kita borak tadi lah. Kalau kita ada goal, yang kita akan berjalan towards it. Kalau kita kat situ je, kita kerja keras kat situ je lah, dia just pusing-pusing kat situ. Kan, actually penting lah untuk kita ada the growth mindset kan, untuk keep on being productive. Kalau kau tak ada goals, apa matlamat kau dalam hidup ni kan? Betul. Jadi sebenarnya benda ni dia bukan apply untuk kerja je. Dia apply, saya rasa benda ni apply untuk semua benda. Contoh macam saya sekarang saja kongsi lah. Saya tengah berjinak balik main skateboard tau. Saya main skateboard dulu waktu sekolah, memang everyday lah. Memang a part of saya punya life juga dulu main skate. So dah lebih 11 tahun saya tak main skate. Baru-baru ni tiba-tiba Hafiz Sky macam cerita pasal skate, saya macam teringat rindu balik nak skate. So bila saya skate, of course saya dah lama tinggal tak jadi. Tapi saya hari ni dah hari keempat saya skate balik. Dah boleh ollie lah. Ada progress lah. Sebab kita ada goal. Faham tak? Sebab baru kita akan bekerja keras untuk kita dapatkan benda tu. Betul. Actually what is your goal right now? Dulu you punya goals mesti you nak jadi somebody kan? You want to be somebody. Now you are somebody. What is your goals? Goal saya sustain lah. Untuk sentiasa sustain dalam industri. Penantian saya untuk berada dalam industri pun bukan mengambil masa satu hari. Dia mengambil masa yang sangat lama, makan masa berbelas tahun. Jadi bila saya dah sampai, saya dah menapak dekat sini, goal saya untuk maintain, kekal relevan. Adalah goal yang nombor satu tu dalam diri saya, yang saya letak. Tapi saya simpan lah. Saya rasa kalau kita kongsi, kadang-kadang apa niat kita nak berkongsi dengan orang tu, kadang orang terima benda tu dengan maksud yang lain. Betul. Jadi kadang-kadang ada goal yang kita rasa kita nak achieve tu, ataupun ada benda yang kita rasa kita tak boleh nak share, hanya diri kita saja yang faham. Better kita keep to ourselves and kita jalan towards it. Elakkan penyakit ain ke orang kata. Bukan penyakit ain lah. Sebab macam mana saya cakap faham tak? Kadang-kadang kan bila kita berborak dengan orang, kadang contohlah kita bergurau, tapi tiba-tiba orang tu macam terasa dia ambil hati, dia bawa ke hati lah benda tu kan. Benda tu dah jadi miscommunication kat situ. So macam saya cakap, kadang-kadang ada benda yang kita rasa kita nak buat tu, better kita simpan kat diri kita untuk mengelak daripada orang bertanggapan macam-macam kat kita. Betul. Masa you jadi cabin crew kan? Betul. Bila you rasa macam, okay, aku kena, I want to stop this life. Like, do you think being a cabin crew is your life? Actually every day saya nak resign saya rasa dulu. Oh yeah, okay. Ada sampai satu masa tu, kalau nak cakap secara rough tu, saya tak tahulah nak agak berapa tahun tu kan. Tapi saya rasa di dalam perjalanan tu ada masa yang saya rasa macam saya dengar announcement dekat airport pun saya dah stress lah. Tahu tak? Saya jalan tarik bag dekat dalam airport, saya dengar announcement, bukan announcement apa, announcement macam dalam airport punya nak tukar gate ke apa ke, kapal nak take off ke, dia panggil. Itu pun saya dengar dah stress lah. Dia macam traumatic experience. Dia macam tak nak fly. Saya pernah lalui zaman tu lah. Macam saya nak buat benda lain pula. Dia dah sampai limit, saya rasa macam no, ni bukan apa yang saya nak, bukan apa yang saya nak capai. Saya ada benda lain yang saya nak capai. Alhamdulillah, saya tak tahu doa saya yang bila yang Allah angkat. 16 Jun 2025 saya menang di Stage Alpha. So, Alhamdulillah. Itu pintu pembuka rezeki yang saya berada di sini hari ni lah. Alhamdulillah. Maybe your life is someone else's dream. Masa you jadi cabin crew tu, maybe your life is someone else's dream. Tapi it's not your dream. Betul. It's not what you wanted. Betul. Tetapi saya percaya yang
di mana pun Allah letak kita, pasti ada sesuatu yang dia nak kita belajar daripada situ. Betul. Kalau saya tak lalui fasa saya sebagai cabin crew untuk beberapa tahun, mungkin saya tidak ada mentaliti yang sebegini sekarang. Betul. Mungkin saya agak pemalu sikit dengan orang. Mungkin ada banyak pro and cons di mana sahaja yang Allah letak kita tu untuk kita ambil baiknya dan ambil buruknya untuk kita tak buat di masa hadapan dan untuk kita apply juga di masa hadapan. So Alhamdulillah lah for everything that you've been through. Alhamdulillah. Kena sentiasa bersyukur. Kan, kunci kebahagiaan sebenarnya adalah kesyukuran. Ya, kesyukuran. Betul. Yes, saya sangat setuju. Kunci ketenangan juga adalah kesyukuran. Like you said tadi, kadang macam you cakap, ini orang lain punya dream, bukan saya punya dream. Tapi why dia letak you kat situ? Betul. Mesti ada something punya. So, sentiasa usahalah sampai kita dapat apa yang kita nak dalam hidup kita. Macam sekarang, saya tak cakap yang saya dah capai apa yang saya nak. Ini permulaan lah. Yes, this is your... Kena jalan lagi. Alhamdulillah for everything. God is the greatest. Betul. Lagi tak mati, there's nothing possible for me. Betul. Kan? Hebat lah Hairil. Tak ada lah. Ini saya punya ideologi untuk... Sebab setiap manusia ada pandangan mereka masing-masing. Ini pandangan saya secara peribadi, cara saya berfikir macam mana nak jalani hidup ni. Sebab saya pun lalui macam orang lain juga. Betul. Ups and downs dalam dunia ni. Tak adalah manis je semua kan. Tipu lah semua tu. Betul. So conclusion je kau kena bersyukur je. Just enjoy the journey. Bersyukur dan jangan pernah mengalah. Betul. Enjoy the journey, like what you've been through. Walaupun kau penat macam mana pun, it could be like someone else's dream. Betul. So thank you so much Hairil. Kita Terima pada kasih. Kesuntukan masa. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for having me. Berada di dalam Meletup Borak Kejap. Wow. Thank you. Saya yang pertama kan? Yes, awak yang pertama. Semoga adalah sikit perkongsian kita ni membawa manfaat untuk korang semua yang menyaksikan ni. Kalau yang baik tu ambil lah, yang buruk tu elah. Betul. Mesti membawa manfaat punya. InsyaAllah. Remember to always treat people with kindness. Apa definisi work-life balance for you actually? So bila kita penat-penat bekerja tu, at least saya ada juga cuti. Ada cuti, juga masa berehat lah. Ada masa berehat kat rumah. How's work-life balance for you guys as an artist? Okay, mungkin sama juga sebab kita pun bekerja dengan hours yang sangat panjang. Macam let's say kalau ada MD ke apa ke, dia akan ambil masa selama 12 jam, at least 12 jam ke apa ke. So bila kita dapat peluang dekat rumah tu, maksud dia kita pun ada peluang untuk rehat juga. So maksudnya kita selagi boleh balancekan kerja dan juga rehat. Anda kata you bukan artis as for now. Wish. You rasa you akan jadi apa? Saya akan jadi penari. Kalau saya mungkin saya selagi bekerja sebagai cabin crew. Cabin crew. Yeah, sebab saya pun dulu cabin crew, so saya berhenti jadi penyanyi. So kalau tak jadi penyanyi, saya akan jadi cabin crew. So you jadi cabin crew tu, adakah berbeza hidup work-life balance you dengan cabin crew dan juga artis? Oh, yang itu ada perbezaan lah, banyak. Sebab saya banyak spend time dekat luar and dekat atas flight. Lepas tu balik kejap je, lepas tu sambung kerja balik. So bagi saya, work-life balance tu lebih tak ada dekat cabin crew. So sekarang ni ada lagi lah. Sebab ada orang cabin crew mesti dia macam macam mana dia bekerja tu sambil bercuti. Betul. Tapi you don't see it as that? Saya ambil jugalah, tapi bagi saya work-life balance dengan family tu kurang lah. Faham. So would you still consider for you to be a cabin crew? But yes, I would still consider. Walaupun work-life balance dia kurang kat situ, tapi is the experience dan juga minat dan juga pendapatan tu best lah, sebab it's everything is secure. You jadi penari and then like a full time penari, how do you think your life would be? Okay, saya memang minat menari daripada kecil. So saya rasa dengan menari tu dia macam dapat walaupun bekerja, walaupun macam contohlah kalau saya bekerja as jadi penari tu, walaupun bekerja tapi saya enjoy dengan benda yang saya buat. So saya rasa work life balance tu dia okay lah, dia tak penat sebab kita suka buat benda tu. So you don't look at it as a work. Yes. You look minat at it. Minat. It's a journey. It's a journey to be better. Gitu. Okay, thank you so much Rizal and also Reddy. I hope you guys enjoy tonight. Yes. We will see you after this, okay? I can't wait to meet everyone tonight.